Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahawasanya Allah itu adalah sebaik-baik hakim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Pada ayat yang terakhir Allah menyebutkan dalam bentuk bertanya, tapi sebenarnya Allah Ta'ala nak memperakukan, Allah Ta'ala nak menegaskan bahawa tiadalah mana-mana hakim, melainkan Allah lah yang paling hakim, Allah lah yang paling sempurna, Allah lah yang paling berhikmah. Daripada maklumat itu, tindakan yang boleh kita lakukan adalah apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, ia pasti ada hikmahnya, pasti ada positifnya, pasti ada kebaikannya. Allah hantar Rasul kerana Allah tahu kita perlukan Rasul. Allah menurunkan wahyu, Allah menurunkan kitab-kitab. Allah paling tahu, Allah paling bijaksana. Allah Maha mengetahui bahawa kita perlukan kepada panduan kitab-kitab. Setiap yang Allah jadikan di alam ini, semuanya mempunyai hikmahnya, semuanya mempunyai kebaikan. Tidak ada yang dilakukan oleh Allah melainkan Allah Ta'ala itu layak untuk dipuji, layak untuk dimuliakan.